Mat, kau tengok tak? Ada engine oil indicator. Orang cakap, Mat, benda ni rosak. Sebenarnya bukannya rosak. Sebabnya dia akan bagi korang warning di mana korang kena buat service interval. Service interval tu apa? Service interval ni maknanya first service dia akan set kepada 1000. Second service dia akan set kepada 5000. Tapi depending on minyak juga. Kalau kau pakai minyak biasa takkanlah sampai 5000 bang. Okay, ini adalah meter apabila dia keluar oil kat sini. Ada spana ni maknanya service interval punya oil dah keluar. Macam mana cara korang nak hilangkan benda ini? Senang saja. Yang pertama korang kena off dulu dia punya engination. Kita akan on balik. Sebelum tu kita akan tekan button select. Tekan siap-siap, jangan tak tekan Kalau rasa dah tertekan barulah kau on. Okey, masa dia on tu kau biar selama 4 second. Dia akan kelip-kelip, nampak tu? Dia dah hilang dah, nampak. Jadi benda ni adalah untuk service interval. Itulah cara macam mana kau nak menghilangkan service interval tersebut. Bye bye.